memang kopi CEO banyak membantu lah. Kopi apa sekali? CEO. CEO kopi ya. Alhamdulillah. Badan kita tahu badan kita bila ada macam tak selesa pun kalau you minum kita rasa bagus lah. Perut macam tak selesa apa. Alhamdulillah kopi ni kan. Kalau pening-pening kadang saya tak tahu balik. Kalau rasa mamai minum kopi ni rasa fresh balik lah. Macam tu lah. Saya dah start dia orang ajak tu, yang mulanya lambat tu dekat setahun baru nak minum. Tapi saya rasa dah minum 7-8 tahun dah. Saya tak stop lah. Alhamdulillah lah. Okay, Assalamualaikum Cik Alwi. Cerita sikit pengalaman menggunakan kopi. First kawan saya lah ajak dia. Saya rasa dia dekat setahun mengajak saya minum. Ajak lah. Sekali tu saya setuju lah jumpa nak minum kan. Minum lah ada. Saya minum dia orang bancur. Saya minum saya rasa 10 minit. Lepas tu kentut betul-betul. Dari pagi sampai tengah hari tu memang asyik kentut lah. Itu saya cakap 10 minit saya cakap power kopi tu. Dan dia banyak mantu lah untuk membuang apa kan. Energi pun rasa lain. Dan saya perasan bila kita minum tu biasa kalau makan tengah hari pukul 2 dia boleh drag masa mungkin 1.5 baru lapar. Dan saya buat kebun. So bila minum kopi ni rasa bertenaga lah. Tak mudah pancit lah. Macam tu lah. Ada boleh rasa lah dia punya tu kan. So saya saran minum lah sebab dia banyak bantu. Baru ni kawan saya sakit pun kena batu karang. Alhamdulillah kita dengar pun macam kita tak percaya kan apa yang dah berlaku kat dia kan. Baru first time minum. Tapi itu kita dah ambil teh juga. Teh tu sebab sebelum ni rumah saya pernah kena. So kita ada pengalaman sikit. Saya tanya si Fu Faris apa kan. So bagi teh ambil juga. Kopi pun kita ambil juga. Mana tahu dia malam tu dia sakit. Lepas tu pagi tu dia rasa nak terkencing lah. Ni kawan tadi tu lah? Kawan tadi tu. So asalnya kencing nak keluar 2-3 titik lah. Tapi selepas minum tu dia kata pagi minum saya rasa pukul 11 keesokan harinya tu pukul 6-7 dia kata dia buang air dekat 3 botol mineral tu. So batu pun dah ada dia rasa ada. Sebab boleh nampak batu tu. So, memang kopi CEO banyak membantu lah. Kopi apa sekali? CEO. CEO kopi ya. Alhamdulillah. Badan kita tahu badan kita bila ada macam tak selesa pun kalau you minum kita rasa bagus lah. Perut macam tak selesa apa. Alhamdulillah kopi ni kan. Kalau pening-pening kadang saya tak tahu balik. Kalau rasa mamai minum kopi ni rasa fresh balik lah. Macam tu lah. Saya dah start dia orang ajak tu, yang mulanya lambat tu dekat setahun baru nak minum. Tapi saya rasa dah minum 7-8 tahun dah. Saya tak stop lah. Alhamdulillah lah. Cerita sikit yang tentang rumah tadi, apa masalah dia? Rumah dia ada batu lampu tu. Itu saya tengok memang tak tahan. Saya tengok sendiri tak tahan lah. So rumah saya ni dia tak nak ke hospital. Memang nak tahan-tahan buat. Tak nak lah. Dia dah sakit sangat tak tahan. So kita pergi hospital. Bagi hospital nak tahan, nak operate. So dia tak nak lah. Dia tak nak. So kita paksa cari alternatif lah. Berusaha kan. Pergi klinik kat. Saya call si Fu Faris lah. Tu yang saya ada pengalaman tu pasal batu karang kan. So si Fu Faris ni cadang suruh beli teh. Masa tu kita ambil teh. So rebu 2 paket masa tu 500 ml. Yang pekat-pekat tu minum yang tu dengan ada ambil fiber juga. So fiber tu rumah saya campur dengan lemon. So tak lama sangat. Sehari 2 hari. Masa dia membuang tu memang keluarlah batu tu pecah kan. So dia tunjuk kat saya kan. Tapi dia cuci kan. Dia tunjuk saya memang batu macam batu tar tu. So itu alhamdulillah lah. Itu kita dah ambil linzi sekali. Linzi yang 270 masa tu harga dia. Mungkin linzi. Mungkin. Alhamdulillah lah. Masa tu berapa lama makan lah masa tu? 2-3 hari je. 2-3 hari je? 2-3 hari je. Alhamdulillah berak dia keluar, dia pecah kan. Sebab itu kita ada pergi scan. Kita scan memang ada batu lah.
So selepas dengan sebelum tu, lepas tu kita check juga, masih ada lagi yang kecil-kecil lah. Lepas tu memang lepas tu kita ambil juga, kita tak stok sebab masih ada sisa-sisa dia kan. So kita masih ambil juga lah. 4 bulan tu alhamdulillah. Tidak kena pergi, sebab masa tu rumah saya memang dah teruk lah. Muka dah kuning, mata kuning, tangan dia pun dah kuning dah. Memang teruk lah. Saya rasa itu kalau tak cepat memang beli masalah yang lebih lagi lah. Serius lah. Sebab dia mata kuning, muka kuning, tangan dah kuning lah. Tapi alhamdulillah lah. Dengan sebab yang dah dapat rezeki kan tu kita guna benda ni kan. Okey. Masih banyak itu. Kadang saya ada masalah apa, saya tanya si Faris lah. Terima kasih untuk dia lah. Okey, terima kasih kerana mempercayai Xiongho punya produk. Okey, terima kasih Cik Awi. Okey, terima kasih Cikgu.